dan tidak main-main menghasilkan kopi yang pastinya perlulah padat, berkrim, sempurna dari proses awal hingga akhir. Dan kalau anda tengok mesin-mesin espresso yang cantik-cantik di kedai-kedai kopi di seluruh dunia, kebanyakannya diimport dari Itali. Kebanyakan orang Itali mempunyai bar kopi atau kafe pilihan untuk mengambil kopi setiap hari. Di kafe lah tempat orang Itali memulakan hari dan mengakhiri hari mereka. Di sini, barista amat dihormati. Walaupun sesetengah orang Itali mempunyai bar pilihan mereka, tetapi ada juga yang mempunyai barista pilihan. Terima kasih Baristi of Italy, kerana anda lah melambangkan nilai sesebuah kopi. Okey. Kali ini kita berada di Asti, iaitu salah satu bandar utama di Piemont. Okey, so di depan kita sekarang ni adalah salah satu kedai pastry yang popular dekat Asti ni, iaitu dipanggil nama Pasticceria Giordano. Pasticceria? Maknanya kalau kita masuk, kelok-kelok pasticceria. Jadi best, sekarang ni saya nak ajak best kita pergi tengok dalam. Kita tengok dia punya pencuci mulut yang paling popular dekat sini, iaitu kita panggil dia Volantina. Okey, jom kita masuk dalam. Terpegun, Chef. Bila masuk kat dalam ni, nampak begitu klasik, Chef. Ini mesti ada, orang kata, resepi atau ramuan turun-temurun, orang kata. Betul, Chef? Betul. Could you please tell me a little bit history about this place? Yes, this shop was born in 1912 and the founder was Giordanino, like the name you can see outside. And he was the inventor of all the specialties you can see here, and all these specialties became the specialties of the town. As you can see, the shop is in typical Liberty style, the Art Nouveau period in Italy. The one that in France was called Belle Époque. It's the same, completely original. Nothing was ever touched. What is the best, the popular of the dessert that we are selling here? Valentina cake is the most popular cake of this shop. The name it's because it looks like a typical ancient food of this area, polenta. Polenta it's ancient food made with corn flour. It's a yellow sweet cream that you can eat with meat and cheese, and the shape of this cake reminds that food, but this is not made with the corn flour, it's made with almond flour and wheat flour. And it's full of liquor, maraschino liquor inside. In Italy, the moment of coffee it's very important and very popular. So after any meal, usually people drink the coffee. Yeah, very good. You did it well. So how is it? Okay, what I'm doing? Yes. Yes, that's good. Very good. Yes. Alright. Okay. Okay. It's okay. Minggu lepas kita dah tahu cara pembuatan espresso dan rasa espresso. Tapi kali ni pula kita nak rasa cappuccino pula. Iaitu salah satu kegemaran orang Itali. Apa kata kalau saya belanja, Chef? Tapi saya yang bayar. Boleh. Dua cappuccino. Cappuccino adalah minuman berasaskan kopi yang dibancuh dengan espresso dan susu. Ia terdiri daripada 1/3 espresso, 1/3 susu yang dipanaskan dan 1/3 buih susu. Disediakan di dalam cawan berukuran 6 hingga 8 ounce. Cappuccino yang dianggap sebagai salah satu minuman daripada espresso yang berasal dari Itali.
Jeddah, perkataan cappuccino yang datang daripada perintah monastik Capuchin. Kopi terlalu kuat rasanya untuk orang Eropah. Jadi, mereka cairkannya dengan krim dan madu. Dah hampir 300 tahun diminum di sini. Hebat. Dan nampak tak perbezaan antara cappuccino di Malaysia dan di Itali sini? Saiz dia lagi kecil kan? Ya, betul lah Chef. Memang berasa sangat. Rasanya 2 tengguk pun dah boleh habis dah air tu. Air cappuccino tu. Tapi walaupun orang kata 2 tengguk dan saiz cawan dia kecil, tapi rasanya macam 2 gelas besar. Kuat. Dia punya aroma dan juga kesan dia tu begitu mendalam sekali. Betul. Tahukah anda cappuccino ataupun cappuccino tidak dipesan selepas pada pukul 11 pagi? Sebab apa? Cappuccino ni dinikmati pada waktu sarapan saja. Dan lagi satu, ada tip yang saya ingin kongsi pada penonton semua. Kalau di Malaysia, mungkin latte ini adalah kopi. Tetapi bagi barista-barista di Itali ini, latte ini adalah susu. Jadi tak salah kalau apabila kita sebut latte saja pada barista, susu aja yang dibaginya. Chef, mari jalan lagi Chef. Okay.